Mari kita baca soalan. Sesuatu lengkung diterangkan hanya melalui fungsi kecerunannya, dan kita tahu satu titik yang dilaluinya, iaitu pi. Kita diberi fungsi kecerunan dan titik pi pada lengkung itu. Dan kita perlu cari persamaan lengkung itu. Kemudian titik Q di mana normal di pi menyilang lengkung itu buat kali kedua. Jadi inilah yang kita ada. Fungsi kecerunan dan titik pi menuju ke arah persamaan lengkung dan kemudian titik Q. Inilah idea utama untuk bahagian A, membezarkan sesuatu lengkung memberikan kecerunannya. Kita diberi kecerunan dan mahu lengkung itu. Jadi kita buat sebaliknya dan kita mengambil. Bergerak ke belakang sentiasa meninggalkan satu pemalar yang tidak diketahui, iaitu C, yang akan ditentukan oleh titik P. Sekarang bahagian B digambarkan. Inilah lengkung itu dengan P terletak di atasnya. Tangen hanya menyentuh lengkung itu di P. Normal ialah garis melalui P yang serenjang dengan tangen itu. Ikut normal itu dan ia memotong lengkung buat kali kedua di Q. Mencari persilangan kedua itu adalah keseluruhan bahagian B. Langkah 1. Untuk dapatkan semula lengkung daripada kecerunannya, kita mengambil. Jadi Y ialah kamiran bagi fungsi kecerunan itu. Kita mengambil menggunakan petua kuasa. Tambah 1 pada kuasa, kemudian bahagi dengan kuasa yang baharu. Sebutan demi sebutan. 4x memberikan 2x kuasa 2 dan 6 memberikan 6x. Skim lengkung itu ditulis dengan pemalar yang tidak diketahui, C. Kesilapan biasa ialah tertinggal tambah C itu. Kita perlukannya dan kita cari nilainya seterusnya. Langkah 2. Lengkung itu melalui P. Jadi gantikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Inilah lengkung dengan C yang tidak diketahui. Kita gantikan titik itu. 2 tolak 6 ialah tolak 4. Jadi 4 sama dengan tolak 4 tambah C. Tambah 4 pada kedua-dua belah. C ialah 8. Jadi persamaan lengkung itu ialah 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 8. Langkah 3. Fungsi kecerunan memberikan kecerunan tangen. Di P, X ialah 1. Gantikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi kecerunan memberikan kecerunan tangen tolak 2. Normal serenjang dengan tangen. Untuk garis-garis serenjang, hasil darab kecerunannya ialah tolak 1. Jadi kecerunan normal ialah tolak 1 per kecerunan tangen. Songsangkan dan tukar tanda. Tolak 1 per tolak 2 ialah 1 per 2. Skim kecerunan normal. Langkah 4. Bina persamaan normal. Garis melalui P dengan kecerunan 1 per 2. Kita guna bentuk garis lurus melalui satu titik yang diketahui. Dengan titik P dan kecerunan 1 per 2, kita dapat ini. Kembangkan dan kemaskan. Normal ialah 1 per 2x tambah 7 per 2.
Langkah 5. Pada titik persilangan, normal dan lengkung mempunyai Y yang sama. Jadi kita samakan kedua-duanya. Y bagi normal sama dengan Y bagi lengkung. Kosongkan pecahan dengan darab semuanya dengan 2. Bawa semuanya ke satu belah untuk dapatkan persamaan kuadratik piawai dalam X. Ini boleh difaktorkan dengan kemas. Satu punca ialah X sama dengan 1, tetapi itu Pi itu sendiri. Jadi kita tolak punca itu. Persilangan kedua ialah pada X sama dengan 9/4. Langkah 6. Gantikan X sama dengan 9/4 semula ke dalam normal untuk dapatkan koordinat Y. Gantikan X ke dalam normal. Dengan penyebut sepunya 8, itu menjadi 37/8. Jadi Q ialah di 9/4, 37/8. Jawapan akhir. Untuk bahagian A, persamaan lengkung ialah 2X kuasa 2 tolak 6X tambah 8. Untuk bahagian B, normal menyilang lengkung sekali lagi di Q. 9/4, 37/8.